Gerak lu, brother. Bukan biasa-biasa budak. Weh Mas Lan, cepatlah kira. Bila nak mula ni? Aduh. Lembab betul lah. Cepat lagi dah, weh. Panas ni. Sabarlah tengok. Are you ready? 3, 2, 1, go! Jom geng, mari sini jap. Kita tengok kereta buruk ni apa dia nak buat kat sini. Semak je geng. Kereta apa ni? Ya, ni kereta ke lori sampah? Weh bro, nak pinjam kereta boleh tak? Nak buat apa? Saja je letak depan rumah untuk buang sampah. Macam ni lah bro, kereta banyak pun tak guna kok. Aku nak try dengan Honda FD Spoon tu. Macam mana? Wah, dipetik Honda lah geng. Dipetik kereta aku lah. Tak payah cerita banyak, mari. Kasih faham sama dia Mal. Kasih pantai dia cukup-cukup. Ini hari banyak function lah dekat City 2 ni. Mas Lan, macam biasa. Kasih kira sama dia. Ini hari kita kasih bantai itu Rosli. Are you ready? Go! Apa ni? Starting kereta buruk tu dah duduk depan. Ui, gila lah. Laju sikit. Wow, tu dia dah sampai geng. Mantap. Ingat senang je nak bantai ni Rosli. Pak Wen kau handsome. Pernah kena bantai dengan kereta buruk tak? Pernah. Lemah. Bro, payung sikit enjin. Nak tengok sikit enjin apa bro pakai. Boleh bang, saya pakai enjin biasa-biasa je bang. Wow. Lain macam. Mari sini geng. Patutlah menang tapa budak Honda Enjin apa yang dia pakai ni? RB26. Tapi enjin ni bukan enjin stok ni. Enjin dah sumbat macam-macam toyol dalam ni. Bukan calang-calang orang boleh buat enjin macam ni. Iya ke? Nak tengok sikit? Sibuk je kau ni. Pergi sidai kain tu kat rumah. Korang ni niat kerja ke tak niat kerja? Niat bos. Lihat bos. Aku suruh masuk pukul 10. Sekarang dah pukul berapa? Maaf bos, atuk saya baru bersalin tadi bos. Macam-macam alasan korang ni. Dah, pergi buat kerja. Baik, Baik bos. Buat kerja elok sikit. Buat kerja cepat sikit. Woi, yang kau berdiri kat situ macam patung tu kenapa? Pergi buat kerja lah. Bos dari tadi membebel. Tak penat ke? Haiya, kalau hari-hari macam ni boleh naik darah tinggi tau. Ini lagi 2 ekor buat hal. Morning bos. Morning abah engkau. Kau tengok jam sekarang dah pukul berapa? 11.58 bos. Tahu pun. Sepatutnya korang masuk pukul 10. Tapi sekarang dah pukul 12 baru nak sampai. Korang ni niat kerja ke tak niat kerja? Engkau ni Din, dah berapa hari tak datang kerja? Maaf bos. Tak ada maaf-maaf. Push up sekarang. Kau ingat company ni atuk engkau punya. Kau tengok apa je? Kau pergi buat kerja lah. Haiya. Banyak susah lah ini macam. Aku stres lah dengan korang ni. Tak disiplin langsung. Maaf bos, lepas ni saya tak buat lagi muka. bos. Dah dapat kereta baru, bukan makin rajin tapi makin malas. Boring lah tengok dorang ni pedal drift. Pusing, bikin kepala aku pening lah. Aduh, aku stres lah Cak kerja sini ni. Kerja kat mana-mana Din. Kalau kau asyik datang lewat, lepas tu tak datang kerja, memang kena maki lah. Aku tahu, tapi tak payahlah sebut atuk aku. Atuk aku dah tak ada kot. Alah, kau relax je. Jomlah kita lepak kejap lagi lepas balik kerja ni. Nak lepak mana? Kau ikut je. Yelah. Weh geng, malam ni korang turun tak malam minggu? Tak tahulah, aku bukan ada duit pun. Gaji pun lambat lagi. Amboi. Aku suruh buat kerja korang melepak pula kat sini. Alah bos, lagi 5 minit je lagi nak balik. Melawan kau Kecoh lah. Lagi berapa lap ni? 2 lap lagi kot. Busuknya lah stop ni. Drift macam ni pun boleh tergolek ke? Hai.
Itu orang tak cukup power lah, brother. Ada yang masih mau lawan saya kah? Mari, 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 mari. Aku nak lawan. Alamak, Mustafa pula dah. Aku bagi kau dua pilihan. Sama ada kau nak battle dengan aku ataupun kau belah dari sini. Kalau kau nak battle dengan aku on. Kalau kau menang, aku bagi apa yang kau nak. Tapi kalau kau kalah, aku hantar kereta kau kat tempat timbang kilo. Kau boleh pilih sekarang. Tak apalah, gua gerak dulu, brother. Budak baru nak ada belagak nak mampu. Hui, Jom, Pak. Kita gerak. mana kita ni? Tak lain tak bukan. Highway. Mari. Stop lah, sekarang aku dapat tahu yang Din ada dekat desert sekarang ni. Jom kita tukar plan. Kita pergi diesel sekarang. Apa yang dorang nak lagi ni? Celaka betul lah dorang ni. Assalamualaikum, Tuan Kedai. Wah, semenjak jadi king ni makin banyak action ah. Dah menang race sana sini tapi hutang tak mau bayar. Apa cerita? Esok aku bayar. Daripada bulan lepas aku dengar macam tu. Nanti aku bayarlah. Esok aku bayarlah. Tapi sampai sekarang kau tak bayar-bayar. Kau siap boleh tukar body kit kereta lagi mampu. Tapi hutang kau tak mampu nak bayar. Kau jangan nak main-main dengan aku Hutang apa lagi yang korang minta ni? Kita orang tak ada pun kalah race dengan kau ke? Oh aloh kecek banyak lah. Sekarang kita orang tak ada duit. So korang nak settle macam mana ni? Wah, soalan yang sangat bijak bos kau. Okay, so macam ni lah. Kau cerita sikit Alex. Macam ni lah bro, aku pun kesian tengok kau ni. Duit dah lah tak ada, kereta pun, aduh, aku tengok pun sakit lah mata aku bro. So, aku nak race dengan kau. Kalau kau menang, hutang kira langsai. Tapi kalau kau kalah, kereta buruk ni aku ambil. Macam mana bro? Dengar cerita kereta kau laju. Takkan race dengan kita pun kau goyang. Kau tak payah layan lah dorang ni, Din. Dorang ni gila lah. Okey, aku terima cabaran kau. Woi, Din. Esok Apa ni? kita race. Hai, mantap bosku. Esok aku tunggu pukul 3 petang dekat empangan tu. Gerak lu. Kau ni dah gila ke apa, Din? Kau nak race dengan dorang? Hei, dorang ni bukan level kau lah. Sampai bila kita nak hidup macam kura-kura, Cha? Masalahnya sekarang ni kita dah ibarat masuk kandang singa, Din. Susah nak lepas, Din. Habis tu kau nak suruh biarkan maruah kita terpijak-pijak macam tu? Kau tak kenal dorang, Din. Dorang ni kalau main bersih tak apa, tapi dorang ni main kotor, Din. Cukuplah aku kehilangan Sifu, Din. Aku tak nak kehilangan kau. Aku minta kau percaya dengan aku, Cha. Tak apalah kalau itu yang kau nak. Jom ikut aku. Ayah, banyak bising lah ini lori. Diam lah, oi. Kau kena pusing jalan ni dalam masa 1 minit sampai sini. Kalau kau lebih daripada 1 minit, bermakna kau gagal, Din. Sekejap. Go! Aku rasa pick up dia kurang okey lah, Cha. Memang pun. Starting dia kurang cun lah. Habis nak buat macam mana? Esok dia dah race dah. Tak apa, aku ada cara. Masa Sekejap singkat. lagi kita bawa ke bengkel Awi. Kau ni macam orang tak betul je. Excited. Joki dia dah cukup power dah. Tapi sayang, kereta dia top speed dia macam tak hidup lah, Cha. Itulah tu. Banyak kena upgrade kereta tu. Kalau tak, kena tapau kita. Gagal lah, Din. Sepatutnya kau pusing jalan ni. Makan masa 1 minit je. Tapi ni dah 1 minit 40 saat. Aku pun tak tahu problem dia kat mana. Sama ada kat kereta ataupun dekat engkau yang joki. Kalau dekat kereta, kita boleh upgrade kereta ni dekat Awi Garage. Tapi kalau problem dia dekat engkau, aku rasa otak engkau kena tukar dengan otak lembu lah, Din. Tak apalah, Cha. Macam ni lah. Kau pergi tukar dulu otak kau dengan otak lembu. Apa jadi? Nak tengok. Aku gurau je, Din. Jomlah bawa kereta engkau pergi bengkel Awi Garage. Kita upgrade kereta ni dulu.
Apa masalah lori ni bro? Tak tahulah. Jomlah tengok tayar sebelah kiri dia macam goyang sikit lah. Cuba abang cek. Digoyang macam mana? Masa kita corner tu kan, dia macam tak boleh lah. Dia goyang lah. Oh, patutlah. Problem dia aku dah nampak dah. Aku dah tahu dah. Apa dia? Problem dia yang pertama, tayar ni diperbuat daripada getah. Ada ke tayar dibuat daripada plastik? Tak ada. Tapi kalau tayar ni guna donat lagi bagus. Mak kau hijau lah bang. Problem apa lagi lah kereta ni? Kereta ni nak upgrade lah weh. Bagi padu sikit sebab kereta ni esok nak turun race. Buka je bonet depan. Nak race lawan siapa je? Geng Mustafa. Engine dah upgrade dah. Ni dah pasang turbo belum ni? Belum ada turbo lagi kereta ni. Tak apa, kau relax je. Aku pergi ambil turbo je. Wah, Tukar minyak hitam hijau lah. dulu dengan plug kereta tu. Bagi padu sikit. Pergi tukar plug dulu Din. Sebelum ni kau guna plug apa Din? Aku mana tukar plug ni, aku guna plug lama. Patutlah pembakaran dia tak maksimal. Kau pergi tukar sekarang guna plug RXZ. Orang tua-tua kata, biar tak handsome, jangan bodoh. Ini kereta bukan motor. Nah Din, kau pasang turbo ni. Perpaduan enjin RB26 dengan turbo sangat berkesan. Ditambah lagi dengan minyak hitam Gamat Performance. Confirm kelajuan kereta ni mencapai tahap maksimal. Lagi satu, kalau dah pasang turbo, cara bawa dan handle kereta ni dah lain. So, kau kena tenang, relax, santai. Aku yakin kau boleh. Kau mesti boleh punya Din. Mana si Rosli ni, berak batu ke apa? Relax. Kejap lagi dia sampai. Jangan buang masa aku lah. Tuh, dia dah sampai. Mak, dia punya spoiler bapak tinggi. Untuk sidai boxer ke apa? Kau ni masih die boxer. Tak baik cakap macam tu tau. Mari. Kasih kira. Are you ready? Go Alex, kau mesti menang punya lah. Yakinnya kamu? Cepat sikit amoy kira tu. Aku cium kau je lagi kang. Allah, lambatnya lah dia kira. Cepatlah oi. 1. Rem skate. Starting elite, top speed sulit. Boleh tahan kereta buruk ni. Tapi ni Honda lah bosku. Dah cukup laju ke tu? Dah tiba masanya aku habiskan game ni. Alamak.